cuba-cuba. Adakah dia masih okey ke tak okey ke? Physical dia nampak okey lagi lah. Cuma biasalah penyakit bofing barang-barang kita ni tu kan. Mana yang getah-getah tu biasanya dah memang dah reput lah. Pakai tak pakai dia memang akan reput ni kawan. Yang getah-getah tu reput lah. Tapi secara fizikalnya masih okey ni kawan. Itu Whisky Alpha Mike Mobile 9 Whisky tu Yankee 5 India Portable AU3. Oh benar. Kita dah ambil tugasan lagi. Kita dah ambil tugasan ni. Halaway balik. Nah, kita Yankee 5 India Portable AU3. Nah, kita Whisky Alpha Mike Mobile. Motor itu ada sini. Okey, dia cantik. Cuma tu lah berani. Jadi kita layan smart track sekejap. Okey, baru lepas smart track ni layan. Saya pasal apa dia. Ajar betul. Kita beri lalu asal dia potong kanan, dia potong kiri. Dia pancung depan Allahu Akbar. Apa je lah. Kami sedih. Allah Akbar. Kalau beranggar pun kata apa masa mati lah. Mesti siapa ke. Jaya tu ada yang berunggul dan nyawa tu ni. Lepas tu kita dah pada kanan kita masuk kiri lah. Sebelum dia potong sebelah kanan, dia potong sebelah kiri. Kita dihitak oleh kanan tak ada. Dia ada sebelah kiri, dia pancung depan Allah Akbar. Jangan kaca kecil gini. Aduh Pak Andy. Okay, terima kasih ni kawan. Whisky tu Whisky Alpha Mike. Tenangkan keadaan dan fikiran. Whisky tu yang kini main dah kembali. Biasalah teman, dalam pemanduan ni kalau bukan kita buat salah, orang buat salah ni kawan. Nak tak nak kita kena sentiasa lah agak bersabar jugalah bila dalam pemanduan ni kawan. Bukan daripada keadaan pemanduan, cuaca pun mengganggu juga ni kawan. Tenang-tenangkan dulu ni kawan. Istighfar ni kawan. Tak ada masalah. Dah habis tugasan pukul 1 tadi. Tuan ni baliklah. Balik ke base terus ke atau ada ke mana-mana ni tuan? Ke Taman Melawati ke? Melawati ke Melati ni tuan? Rumah HYL pula. Rumah harmonik ada ni kawan. Dah makan tengah hari juga ni kawan. Makan lah. Pagi tadi beli ya, beli nasi lemak. Makan nasi lemak, lepas tu tengok bubur lambuk. Ada bubur lambuk ini beli. Terus buat bekal makan tengah hari ni kawan. Kita Whisky Alpha Mike dah tenang-tenang ni kawan. Kita yang kiri main Jawar. Dulu. Lepas azan kita kontak balik dia. Bye azan.